fighter-fighter yang nak pergi ke Kelong. Kita ini tengok naik Kelong Atas Biru tengok macam mana hasil dia. Tengok fighter. Oh, kasar ni. Lawan. Tahu. Oh. Yeay. Oh. Kiri. Woi. Dui. Macam dukang Dui mayung. Asap pedas lau. Asap pedas dari lau. Oh. Oh, sedap ni. Oh. Dia makan. Tu dia. Tak tahu apa yang ada ni. Balik sambut. Jangan muntah dia. Itulah bot serkut. Serkut je kalau dia datang Serkut. Yang ini bapak serkut ni. 2 orang ni tengah makan. aku ni Pot serkut. Pak, kawan-kawan dah mula terkedarah. lambat habis. Lambat habis. Kat sini dulu. Sabar. Bolos. Baik. Umpan. Kena lagi. Memang lubuk dia ni. Serkut lagi. Anak ikan tak payahlah rekod. Ya. Lubuk. Habis mau tak? Oh, kasar ni. Serkut lagi. Kasau. Tadi siapa tu? Ok,
Okey, kali ni kalit pula. Apa lit? Sukut. Serkut. Okey, ni menu kita malam ni. Ni sementara yang lain ni masih lagi ni. Mancing lagi ni, tak tahu apa yang dia cari agaknya lagi lah. Yang mula gelap lah ni. Pagi ni. Tukar. Ha. Iyalah. Ha, raya punya turn pula. Ui, baik je, baik. Rakam. Baik. Cepat je. Kasau. Dia pakai udang busuk siap. Pis, bawa pelayan. Tukar. Ui, berat tu. Ui. Oh, ini pula. Tembak kan. Stop. Uri. Betul tak je aku cakap tadi? Umpan busuk. Lagi cepat dia makan. Ui. Wow. Pakai umpan busuk. Dui. Perut dah kena. Ni hasil ni. No, warna merah macam umpun-umpun tu. Duri. Baik tadi. Tukar pari. Ni apa ni, Lid? Selampai. Kita balik dalam pukul 11. Wajah Sunda. Jangan sedih sangat, Pis. Kemon lah. Kita pegang ranking ah. Bagi dia.